Macam mana syarikat buat keputusan siapa patut buang masa retrenchment? Yelah, sekarang ni kan situasi ekonomi yang tak tentu hala. So, bila syarikat terpaksa buang pekerja, siapa yang sebenarnya akan kena dulu? Apa faktor sebenarnya yang majikan tengok? Ada beberapa perkara yang perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah prestasi dan sikap kerja. Siapa yang konsisten perform, mudah dibentuk, tak banyak drama, biasanya akan selamat. Skill dan keperluan syarikat pun main peranan juga. Bukan siapa rajin semata, tapi siapa skillnya yang paling relevan untuk survival syarikat, especially boleh menyumbang jangka masa panjang. Sebab majikan akan tengok siapa yang ada potensi untuk bantu bisnes untuk grow dan tempoh krisis. Bukan sekadar buat kerja harian. Dan yang lastly, dia mesti tengok cost and structure. Kadang-kadang keputusan dibuat berdasarkan kos keseluruhan, bukan personal. Ianya semua strategi, bukan sentimen. Kena faham, retrenchment bukan soal siapa yang disukai, tapi siapa yang paling diperlukan. So, cuba tanya dalam diri anda, adakah anda satu aset atau beban? Sebab dalam bisnes, nilai bukannya ditanya, ianya ditunjuk hari-hari. Cuba tulis kat kolom komen, anda setuju ataupun macam mana?